Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan dia? Kita baca kisah Ayatul Sabah lagi daripada kitab Ayatul Sabah. Bertajuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perhimpunan. Bab 1 gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ini kisah satu tajuk je lah tuan-tuan. Kita ni panjang je lah. Panjang je tu ni. InsyaAllah begitu semua benda buat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Saiban. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Saiban. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Saiban. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa bila Allah telah memerintahkan nabinya agar menawarkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah Arab, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar ke Mina, dan aku serta Abu Bakar radhiyallahu anhu juga keluar bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami telah tiba di satu majlis daripada majlis-majlis orang Arab. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu maju ke hadapan lalu memberi salam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang selalu ke hadapan dalam setiap urusan, dan beliau juga seorang yang sangat mahir tentang nasab. Beliau bertanya, "Ke manakah ini?" Mereka menjawab, "Kami daripada Bani Rabi'ah." Beliau bertanya lagi, "Daripada keluarga Bani Rabi'ah yang mana satu?" Beliau bertanya lagi, "Daripada keluarga Bani Rabi'ah yang mana satu?" Kemudian Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis ini dengan panjang lebar, dan dalam riwayatnya itu menyatakan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa kemudian kami telah pergi ke satu majlis yang penuh dengan ketenangan dan kehebatan. Dalam majlis itu ada beberapa orang tua yang terhormat dan mempunyai kedudukan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu maju ke hadapan lalu memberi salam kepada mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang selalu maju ke hadapan dalam setiap urusan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya kepada mereka, "Ke manakah itu?" Mereka menjawab, kami ialah Bani Saiban bin Salabah. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berpaling ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Aku korbankan ayah dan ibu aku untuk Tuhan. Dalam kalangan kaum mereka ini tiada sesiapa pun yang mempunyai kemuliaan lebih tinggi daripada mereka ini. Dalam kalangan mereka ini terdapat Mufarik. Dalam kalangan mereka ini terdapat Muharib bin Amr, Hani bin Kabisah,
Musanna bin Harisah dan Nu'man bin Syarik. Antara mereka orang yang buat dia paling hampir dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Mufarraq. Dia ialah seorang yang paling fasih berbicara dalam kalangan kaumnya dan mempunyai dua toncang. Dia mempunyai dua toncang yang dilepaskan di dadanya. Dia duduk paling hampir dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya kepadanya, berapakah bilangan kamu? Dia menjawab, bilangan kami lebih daripada 1,000 orang, dan 1,000 yang tidak ada dapat dikalahkan kerana kekurangan bilangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya lagi, bagaimanakah keadaan pertahanan kamu? Mufarraq menjawab, kami bertanggungjawab untuk berusaha, namun setiap kaum bunyi nasib dan tuah masing-masing. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya lagi, bagaimanakah keadaan peperangan antara kamu dan musuh kamu? Mufarraq menjawab, sungguhnya kami menjadi sangat marah ketika kami bertemu musuh dan kami akan menentang sehabis mungkin. Mufarraq menjawab, sungguhnya kami menjadi sangat marah ketika kami bertemu musuh dan kami akan menentang sehabis mungkin apabila kami telah marah. Sungguhnya kami lebih mengutamakan kuda-kuda yang bagus daripada anak-anak kami sendiri, dan kami juga mengutamakan cata lebih daripada unta susu. Namun pertolongan lebih daripada Allah SWT. Kadang-kadang dia membantu menenangkan kami, dan kadang-kadang dia membantu musuh kami mengalahkan kami. Nampaknya kamu ini orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, jika dah sampai berita kepada kamu bahawa ada seorang Rasul Allah SWT, maka inilah orangnya. Lantas Mufarraq berkata, sungguhnya telah sampai berita kepada kami bahawa dia mengatakan demikian. Kemudian Mufarraq berpaling ke arah Rasulullah SAW lalu berkata, wahai saudara Quraisy, kepada apakah kamu dakwahkan? Lalu Rasulullah SAW bergerak ke hadapan dan duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, aku mendakwah kamu kepada persaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya aku ini ialah Rasul Allah SWT. Juga agar kamu memberi tempat perlindungan dan benteng kepadaku, sehingga aku boleh menunaikan perkara yang Allah SWT perintahkan dan aku melakukannya. Sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah membantu menentang agama Allah SWT, mendustakan Rasulnya, sibuk dengan perkara yang batil, langsung meninggalkan yang hak. Sedangkan hanya Allah SWT zat yang maha kaya lagi terpuji. Mufarraq bertanya lagi, kepada apa lagi kamu dakwahkan, wahai saudara Quraisy? Maka Rasulullah SAW telah membacakan katakanlah bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahawasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi
saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Katakanlah, marilah dibacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Katakanlah, marilah dibacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbabailah terhadap kedua orang tua, berbabailah kepada kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak dan teranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diberitakan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil dengan adil. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kami berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kendati pun ia adalah kerabatmu. Kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah SWT. Yang demikian ia diperintahkan Allah SWT kepadamu agar kamu ingat, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanmu. Yang demikian itu perintahkan Allah SWT kepadamu agar kamu ingat, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah SWT agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 191 hingga 193. Mafruq berkata lagi, kepada apa lagi kamu dakwahkan, wahai seluruh Quraisy? Demi Allah, kata-kata ini bukan daripada kata-kata penduduk bumi. Jika ia daripada penduduk bumi, pasti kami telah mengenalinya. Rasulullah SAW membaca kepada mereka, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kemusyrikan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian Mafruq berkata, wahai pemuda Quraisy, kamu telah dakwahkan kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik,
sesungguhnya kaum yang telah mendustakan kamu dan telah membantu untuk menentang kamu ialah kaum yang telah terpesong daripada kebenaran. Makruh ingin agar Hani bin Qabisah juga menyertai mereka dalam perbincangan itu. Lalu dia berkata, ini Hani bin Qabisah, Syekh kami dan orang yang bertanggungjawab dalam urusan agama kami. Lalu Hani pun mula berbicara, aku telah mendengar kata-kata kamu wahai saudara Quraisy, dan aku telah membenarkan kata-katamu itu. Sesungguhnya aku berpandangan bahawa jika kami meninggalkan agama kami dan kami mengikuti kamu hanya kerana satu majlis yang kamu duduk bersama kami yang tidak pernah kita duduk sebelumnya dan tidak tahu keadaan selepasnya, serta kami belum memikirkan tentang dakwah kamu itu, dan kami juga belum merenung tentang akibat kesusahan daripada apa-apa yang kamu dakwahkan itu, maka itu adalah satu kegelinciran dalam pendapat dan ambil dengan yang berfikir, serta kekurangan dalam merenung dan tentang kesusahan akibat. Kegelinciran hanya berlaku daripada kerana kegugupan. Kegelinciran hanya berlaku kerana kegugupan. Kegelinciran hanya berlaku kerana kegugupan. Lagi pula, di belakang kami ada ramai orang yang kami tidak suka untuk membuat apa-apa perjanjian kata mereka di luar pengetahuan mereka. Tetapi sekarang kamu pulang dan kami pun pulang dahulu. Kami berfikir dan kami pun berfikir. Kamu berfikir dan kami pun berfikir. Hani bin Qabisah ingin supaya Musanna bin Harisah pun ikut serta dalam perbincangan itu, maka dia berkata, ini Musanna, dialah syekh kami dan ketua peperangan kami. Lantas Musanna berkata, aku juga telah dengar kata-katamu dan aku merasakan bahawa kata-katamu itu memang baik, wahai saudara Quraisy. Dan aku sukakan apa-apa yang kamu katakan itu. Namun jawapan ialah jawapan yang telah diberikan oleh Hani bin Qabisah. Kami tinggal di sepadan antara dua negara, satunya Yamamah dan satu lagi ialah Samawah. Lalu Rasulullah SAW tanya kepadanya, sepadan dua negara yang manakah itu? Musanna menjawab, satu sepadan ialah tanah Arab, tebing yang tinggi dan bukit. Satu lagi ialah bumi Parsi dan sungai-sungai Kisra. Kami telah diberi kebenaran untuk tinggal di sini disetu oleh Kisra dengan syarat kami tidak mengadakan apa-apa pembaharuan dan tidak juga kami memberi tempat kepada siapa yang akan melakukan apa-apa pembaharuan. Kemungkinan besar apa-apa yang kamu dakwahkan ini tidak disukai oleh raja-raja. Adapun kebiasaan di kawasan Arab ialah kesalahan seseorang yang akan kebiasaannya di negeri Parsi. Adapun kebiasaan di kawasan Arab ialah kesalahan seseorang akan dimaafkan
dengan alasan-alasan keuzuran juga yang diterima. Adapun kebiasaan di kawasan Arab ialah kesalahan seseorang akan dimaafkan dan alasan-alasan keuzurannya juga akan diterima. Adapun kebiasaan di negeri Parsi pula ialah kesalahan seseorang yang tidak dimaafkan dan alasan-alasan keuzurannya juga tidak diterima. Oleh itu, sekiranya kamu ingin kami menolong kamu di kawasan Arab, yakni membawa kamu pulang ke tempat kami dan membantu kamu untuk melawan orang-orang Arab, maka kami akan lakukannya. Tetapi untuk melawan orang-orang Parsi, kami tidak dapat melakukannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kerana kamu telah berterus terang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kerana kamu telah berterus terang dengan kebenaran, maka jawapan kamu tidaklah buruk. Cuma sebenarnya hanya orang-orang yang sanggup memelihara agama Allah SWT dari segenap arah sajalah yang pasti akan mendapat menegakkan agama Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW bangun sambil memegang tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu kami telah pergi ke majlis Aus dan Khazraj. Beliau pun sempat kami bangun dari majlis mereka. Mereka semua telah berbalah dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, orang-orang Aus dan Khazraj radhiyallahu anhum adalah orang yang sangat besar, adalah orang yang sangat benar, lagi sangat sabar. Pengarang kitab Bidayah juga telah menukilkan hadis di atas dengan tambahan, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya orang-orang yang sanggup memelihara agama Allah SWT dan dari segenap arah sajalah yang pasti akan dapat menegakkan agama Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa pendapat kamu dalam tempoh masa yang tidak lama Allah SWT akan memberi kepada kamu negara mereka dan harta benda mereka, dan dia menjadikan anak-anak perempuan mereka sebagai hamparan kamu, yakni menjadikan isteri dan hamba perempuan kamu. Jika demikian, adakah kamu bersedia untuk bertasbih kepada Allah SWT dan mensucikannya? Lantas Nu'man bin Syarik berkata, wahai saudara Quraisy, kami bersetuju dengan kata-kata kamu ini. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk jadi penyuluh kepada agama Allah SWT dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Kemudian Rasulullah SAW bangun sambil memegang kedua-dua tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berkata bahawa kemudian Rasulullah SAW telah berpaling ke arah kami lalu bertanya, wahai Ali, bagaimanakah akhlak orang-orang Arab pada zaman jahiliah? Betapa tingginya akhlak mereka. Dengan akhlak beginilah mereka saling memelihara satu sama lain dalam kehidupan dunia mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa kemudian kami pergi ke kawasan pendapatan Aus dan Khazraj. Kami duduk bersama mereka dan belum pun sempat kami bangun, mereka telah
berbaiat dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa mereka ialah orang-orang yang benar dan penyabar, lagi penyabar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa mereka ialah orang-orang yang benar lagi penyabar. Rasulullah SAW amat gembira dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengenali nasab-nasab Arab, nasab-nasab orang Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa selang tidak berapa lama selepas itu Rasulullah SAW telah datang berjumpa para sahabatnya radhiyallahu anhum, lantas bersabda, kamu semua pujilah Allah SWT banyak kerana pada hari ini Banu Rabiah telah menang ke atas orang-orang Parsi. Mereka telah dapat membunuh raja-raja Parsi dan memusnahkan tentera mereka. Banu Rabiah ialah dibantu dengan sebab daku dan memusnahkan antara mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa selang tidak berapa lama selepas itu Rasulullah SAW datang menjumpa para sahabatnya radhiyallahu anhum, lantas bersabda, kamu semua pujilah Allah SWT banyak-banyak kerana pada hari ini Banu Rabiah telah menang ke atas orang-orang Parsi. Mereka telah dapat membunuh raja-raja Parsi dan musnahkan tentera mereka. Banu Rabiah telah dibantu dengan sebab daku. Banu Rabiah telah dibantu dengan sebab daku. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa apabila Banu Rabiah memerangi orang-orang Parsi dan bertempur di Kurakir, satu tempat berhampiran sungai Furat, mereka telah menjadikan siar dan tanda pengenalan mereka ialah Nabi Muhammad SAW, dan itulah mereka telah dibantu oleh Allah SWT sehingga menang ke atas orang-orang Parsi. Selepas itu Bani Rabiah telah masuk Islam. Selepas itu Bani Rabiah telah memeluk Islam. InsyaAllah kita terus sikit pun kisah dakwah Nabi SAW kepada Bani Saiban. Dakwah Nabi itulah sikit pun dakwah Nabi SAW kepada Bani Saiban ni. Ini di sini panjang tu ni. Ini kita diberikan iktibar dan pengajaran bagaimana Nabi SAW buat dakwah. Dan itu tutulah yang suara buat Allah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.